Okey, Koma. Tadi kita pergi ke Padang Wemat. Depan Padang Wemat ni adalah Plaza Niaga. Ini adalah satu pusat penjagaan yang terbaru saya rasa. Dan yang paling baru sekali adalah Mercu Tanda ni. Padang besar ni. Ni pun masih paling latest rasanya ni. Okey, mari kita tengok kat sini apa yang ada Alright. Let's go. Jadi pun tak suruh. Ya lah, bawah. Jangan lupa sampai sini buat gambar ni kamu. Kena gambar sini. Okay. Nak makan pun teriak homer sini nasi kandar ada. Kita teruskan. Okay. Ada dairy teh dan ais krim, disambut oleh teh dengan ais krim. Lepas tu ada Nusantara Gamat, ada cenderahati berupa backpack ataupun anyaman-anyaman. Ada perfume, ada mami, tandas besar tu selesa. Ikuti dengan kedai-kedai t-shirt, kedai bag, kedai kitchen dan macam-macam lagi lah kamu. Penat berjalan, boleh lepak di sini. Okey, kita teruskan. Hana batik masih ada kerja-kerja penambahbaikan ataupun maintenance yang dilaksanakan di sini. Ada juga untuk disewa ke ni kamu? Okey, besar dan selesa tempat yang baru ni. Nah, kita pusing dulu. Sebelah sana gerai-gerai makan nanti. Okey, ni part 1 Part 1 kita sambung part 2 nanti. Okey.